Assalamualaikum. Datang perempuan. Kan? Pendidikan seni visual, kurikulum pendidikan seni visual sekolah ni. Okay. So, Cikgu Siti kata puan lah yang jadi guru panitia kan? Saya ketua panitia lah. Apa kau biasa? Kenapa ke cikgu sendiri sekolah sini? Sekolah sini 2021, sekarang 2026, kurang 5 tahun lah. Sebab ni kat sekolah Alam Damai. Alam Damai 10 tahun. Wah. Yang first kali, apa bezanya cikgu yang ketua panitia dengan cikgu PSV biasa? Dari segi tanggungjawab tu. Kita tanggungjawab, biasalah kalau ketua panitia ni dia akan bagi setiap tahun akan buat perancangan sepanjang tahun untuk aktiviti kita punya panitia lah, macam PSB kan, apa yang kita rancang untuk aktiviti sepanjang tahun tu. Lepas tu kita akan buat penyediaan file kan, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kita punya panitia lah. Kalau guru biasa ni, biasa dia akan dengar arahan ataupun apa yang kita, aktiviti yang kita rancang lah. Saya akak pun kadang-kadang bincang dengan guru-guru ni kalau apa-apa aktiviti yang dia nak laksanakan kerja lah. Proses perbincangan ni macam mana? Waktu bila? Okay, biasa macam kita ada, setahun tu kita ada mesyuarat panitia. Dalam 3 kali mesyuarat, dalam takwim memang dah ada. Waktu tu kita akan buat perbincangan lah. Contoh macam kita buat awal tahun kan, kita masuk sekolah buka tu kita memang ada perancangan lah, apa aktiviti yang kita nak buat sepanjang setahun tu. Kemudian masa tu lah kita akan bagi RPT kan, cara penulisan RPH. Tapi kalau biasa cikgu yang lama ni dia dah biasa. Ada juga cikgu yang baru, maksudnya bukan baru dari segi pengajaran baru, tapi dia masuk dalam panitia kita. Baru masuk dalam panitia seni, jadi dia orang tak tahu lagi macam mana nak apa. Sebab biasanya seni ni kadang-kadang dia orang ni dia orang yang tak cukup masa ataupun yang lebihan-lebihan tu kan, dia masuk mengajar seni. Faham kan? Dia macam bidang terjun lah, kadang ni dia tak tahu kan. Jadi kita ni lah ada buat sedikit bincangan dari segi penyelesaian RPH, itulah. Kita ikut takim lah biasanya perjumpaan tu. Hari ni jangan takwim tu, dalam takwim dah akan disusun aktiviti PSB kan. Takwim tak susun. Takwim hanya bagi untuk kita punya tarikh untuk kita buat perjumpaan lah. Ada mesyuarat panitia kan, dia ada dah lah dia punya tarikh dia. Jadi kita rancang lah masa tu kita nak bincang tentang apa. Lepas tu dalam panitia sendiri baru kita susun aktiviti apa yang kita nak buat sepanjang setahun. Contohnya kita nak buat perjumpaan untuk nak adakan pameran ke kan, ataupun kita nak buat sambutan kemerdekaan ke. Tapi macam awal tahun ni biasa kita akan buat perancangan tentang ni lah, RPT, RPH, lepas tu penggubahan soalan, macam tu lah. Untuk perancangan aktiviti masa kita bincang dalam kita punya panitia. dalam program-program ni kan. Bagi puan, program apa yang telah dijalankan yang lebih berfokus kepada peningkatan murid dalam pendidikan seni, peningkatan kurikulum murid? Ada program yang telah dijalankan? Contohnya kita ada kita buat pertandingan lah. Kalau pertandingan ni memang budak cenderung lah, dia akan buat bersungguh-sungguh kan. Kalau macam UPSA ni kita memanglah budak buat juga. Kita yang tu penilaian kita berdasarkan dalam kelas apa ni. Tapi bila ada program contoh saya bagi bulan kemerdekaan lah, kita akan buat satu pertandingan besar-besaran. Kita akan galakkan murid tu menyertai sebab dia ada hadiah kan, hadiah untuk pertandingan. Jadi dia orang akan buat
nampaklah usaha murid dan juga dia punya bakat yang ada tu kalau dalam PSV. Biasa dalam pertandingan-pertandingan memang dia orang banyak juga. Jadi budak berminat untuk ni nak masuk pertandingan tu. Itu untuk motivate macam ni. Itu untuk motivate orang show their talent. But how about macam In class. apa, untuk improvekan orang punya lukisan tu sendiri, macam fokus untuk improve instead of showing daripada tunjukkan bakat orang, program tu untuk buat orang tingkatkan lukisan orang, Faham? skill orang dalam pendidikan seni visual lah. Itu program dia. Itulah kita, contoh dalam PSV ni kan kita mengajar apa semua. Macam biasanya kalau dia nak tunjuk dia punya peningkatan tu, dia orang akan macam kalau saya sendiri, saya akan ambil, kita kan ada PBD. Jadi PBD tu kita akan tengoklah tip yang mana yang kita selayaknya dapat tipe 3, tipe 4. Jadi daripada situ pun dia orang improve lah sikit-sikit kan. Kita bagi macam kata-kata, contoh kalau kita tak kalau siapa yang buat ni, cikgu boleh naikkan dia punya TV ke apa kan. Jadi daripada situ pun dia orang dah macam, yelah daripada tak boleh jadi dia boleh. Jadi sebab kita penilaian PBD ni kan berterusan. Jadi dari semasa ke semasa kita tengoklah hasil karya dia orang ni, hasil yang dia orang buat. Sebab budak ni dia base tau, dia base pada dia orang punya, bukan kita base pada bakat, tapi usaha dia orang. Sebab budak bukannya semua dikurniakan bakat ataupun dalam untuk melukis. Tapi bila dia orang berusaha, kita layaklah bagi dia orang reward apa tu. Contoh macam kita tengok dia orang kata ni lah, berusaha lah kan. Dia ada peningkatan lah maksudnya dari segi dia orang punya kemahiran tu. Bukan macam tadi kalau pertandingan tu kita nampak sebab kita tahu dia nak satu hadiah ke apa kan. Macam dalam kelas pun yang itulah yang kita terapkan, bagi dia semangat untuk dia buat sungguh-sungguh. Okey, macam mana cikgu di sekolah ni bila dia orang buat PDP, macam mana dia orang tahu rancangan ni sesuai dengan tahap murid dalam sesuatu kelas? Contoh kalau dia orang buat aktiviti dalam kelas, macam mana dia orang tahu ini sesuai dengan tahap murid? Apa? Yelah macam untuk kalau kita tengok budak-budak ni, kalau contohlah daripada tahun 1 lah kan, kalau kita tengok sebenarnya daripada buku ataupun di SKP ni tinggi dia punya aras tu. Tapi kita macam contoh kita mewarna kan, kita ajar daripada basic lah. Kita ikut kesesuaian dia. Walaupun dia darjah 1, walaupun dia main dengan watercolor ke apa kan, kita base pada dia punya mungkin satu warna je. Walaupun dia bagi dalam tu pelbagai warna, kita tengok kesesuaian dia, level dia orang macam mana. Kita tak adalah biarkan budak tu explore 2-3 warna. Kita gunakan dulu kita araskan rendah dulu, turunkan dia orang punya aras dulu. Kita cuba dulu, cuba dengan gunakan aras yang rendah dulu. Kalau kata dia okey, lepas ni kita improve lah. Sebab tu dia ikut kesesuaian. Tapi kalau kita follow dia punya buku, contoh buku teks kan, dia memang aras tinggi. Jadi kita takut tak sesuai dengan murid tu. Jadi kalau kata ni kita yang cikgu ni kita kena pandai-pandai lah, penyesuaikan. Sebab budak ni dalam kelas tu dia level dia orang berbeza. Ada budak yang aras memang rendah kan. Jadi kita base pada tengoklah kita. Tapi kalau budak tu aras tinggi pun, kita mulakan dengan bawah juga, bagi dia faham ataupun boleh buat. Kalau dekat sekolah masa PSC ada kan, macam mana PSC dilaksanakan dalam panitia PSV? Kalau PLC, contohnya kalau kita buat sesuatu, kita nak buat pameran lah, katakan pameran contoh pameran tu kita
kita buat satu perbincangan untuk decide. Katakanlah pameran untuk tahun 2 atau tahun 3. Kita buat PLC, kita ambil satu, katakanlah kita nak buat pameran ni tentang bidang apa. Kita bincang lah. Bincang. Ataupun sebab kalau katakan pameran yang diorang suggestkan dalam buku teks tu memanglah meliputi semua kan, tapi kita tak ada, kita kekangan masa, kita tak boleh pun nak buat semua. Mungkin kita buat perbincangan sama ada buat by class ke kan, by class ke, ataupun kita nak buat dari segi tajuk ke. Biasa PLC kita buat perbincangan tentang macam tu lah. Ataupun kadang-kadang ada juga yang contoh kalau kita nak buat PLC macam ni UPSA kan, UPSA kadang kita nak bagi markah kat murid macam mana. Kita nak bagi markah kadang sebab seni bukan orang boleh, semua orang pandai menilai. Maksudnya dia nak bagi kita base pada markah kan, A ke B ke apa. Okay, daripada situ kita buat perbincangan PLC sekejap, kita nak basekan kepada apa. Contoh kalau tajuk besar ni kita menggambar punya, kita tengoklah tema dia, kekemasan dia. Lepas tu kita punya dari segi kalau yang murid yang ada talent tu, kita nak basekan berapa markah yang kita boleh bagi. Itulah biasa macam tu je lah PLC yang untuk kita orang punya pantian. Saya dengar PLC ni banyak kepada setkan tema kalau ada program dan juga cara penilaian. Macam mana dengan cara pengajaran? Ada dibincangkan tak dalam sesi PLC? Biasa kalau macam dalam sesi PLC kita orang jarang, sebab cikgu tu biasa akan bertanya je. Dia tak adalah nak buat perbincangan secara formal atau ni kan. Biasa kalau dia nak tanya, dia datang jumpa, dia orang tanya, okey nak ni tajuk ni macam mana. Kan dia base kata kalau dalam buku teks ni boleh tak tukar macam ni. Kita ajar yang tu je lah. Tak adalah kita buat secara perbincangan yang serius ke apa kan. Sebab cikgu ni yang tak biasa ni memang dia akan datang jumpa dengan tak pun, dia memang face to face je lah. Cikgu punya kadang pukul 10. 10. Tak apa, ada 5 minit. Boleh je 5 minit. Tak apa. Saya dengar musuh dengar lagi 10. 10 sebab tapi budak tak exam ni 10. Ya. So jadi kalau cikgu sendiri laksanakan PDP dan kelas, strategi apa yang cikgu sering gunakan? Maksudnya dari segi apa? Contoh kalau cikgu sendiri sebenarnya orang kata project based learning. Maksudnya cikgu guna hasilkan projek. Adakah cikgu guna tu atau cikgu ada guna cara lain? Contoh hasilkan lukisan ke, talk and show atau berlakon ke, buat puppet. Apa yang cikgu suka guna, strategi cikgu suka guna dalam kelas? Okey, kalau macam saya sendiri, biasa kita memang buat projek lah. Sebab seni ni memang projek kan. Maksudnya kita tengok hasil karya murid kan. Contoh, biasa ni dalam kalau ikut dalam kita punya RPT, dia akan makan masa dalam 2 minggu atau 3 minggu. Biasa pada tajuk lah. Biasa 2 minggu lah. Untuk minggu pertama tu kalau kelas saya, kita akan bagi tahu dulu makluman. Maksudnya kita akan buat perbincangan dari segi untuk kita punya tajuk tu, kita bagi dia orang tu pendedahan dulu lah. Pendedahan dari tajuk dia, apa yang kita nak buat, dari segi bahan, alat bahan yang nak digunakan. Lepas tu dari segi bahasa seni dia apa. Maksud tu kita dah bincang dah. Kita dah bincang untuk minggu pertama tu, kita dah bincang bagi dia pengenalan dulu. Okay, untuk kedua tu kita akan buat projek lah. Kita terus kepada hasil karya, kreativiti lah kan. Dia nak explore kreativiti dan kepada macam gallery walk lah. Kita akan letak. Dia orang akan tengok lah sendiri. Boleh dia komen lah kawan-kawan dia ke apa kan. Ataupun kita kadang-kadang kita minta seorang budak bagi tahu apa yang dia buat, apa yang dia belajar tentang karya tu. Dia bagi tahu lah sikit. Yang lain-lain tu ada bagi feedback macam tu je lah, biasa je.
Dua lagi soalan lah. Kalau BBM, macam mana penggunaan BBM dalam kelas seni? Guna BBM macam mana yang sesuai atau yang cikgu selalu guna? Kalau BBM senang je sebab kita ada bilik seni. Kita banyak karya-karya sebab macam kalau saya sendiri, saya memang simpan barang-barang murid yang buat. Kita ada pamerkan kat bilik seni. Jadi kalau kita nak buat, contohlah kita nak buat satu tajuk tu, kita dah ada contoh dah. Tapi kalau dalam kelas pula, macam contoh tadi saya kata, kalau ikut minggu pertama kita bagi pengenalan kan, saya tunjuk video sebenarnya. Sebab kita ada projek kita ada smart board, kita ada TV kan. So untuk minggu pertama pengenalan tu kita akan gunakan smart board lah. Kita gunakan smart board untuk bagi dia orang pendedahan apa yang kita nak buat, cara penghasilan semua kan. Untuk minggu yang seterusnya kita penghasilan karya tu, kita dah ada contoh karya yang dah siap. Jadi dia dah faham dah. Dia dah tahu macam mana step nak buat. Dan hari yang untuk minggu yang seterusnya tu memang dia orang buat je. Sebab dia dah faham macam mana nak buat. Tak adalah kita bagi terus-terus, okey minggu ni kena buat ni. Dia orang tak adalah. Dia orang akan tahu lah apa yang dia orang nak buat. Dia orang dah tahu objektif dia orang apa. Dia orang dah tahu cara penghasilan tu macam mana, semua dah tahu. Dari segi BBM, kita banyak guna yang hasil karya murid yang lepas lah. Akhir sekali, apa cabaran cikgu dalam melaksanakan tugas cikgu sebagai ketua panitia PSB? Okay. Macam mana? Kalau PSB ni kita tahu dia satu subjek elektif kan, bukan subjek kelas. Biasanya itulah cabaran dia. Pertama, yang cikgu mengajar tu bukan cikgu option seni. Jadi dia orang banyak, kadang-kadang dia orang tak tahu pun. Dia orang macam banyak bertanya lah. Lagipun dia orang kadang-kadang dia orang ni mengajar untuk memenuhi dia orang punya jadual waktu kan. Lebihan yang mana kita tak cukup, kita ni lah cabaran dia tu lah. Bila cikgu tu kurang pengetahuan dalam bidang dia seni ni, kalau contoh macam usaha ni kan, dari segi nak bagi markah, dia orang jadi pening, dia orang tak tahu. Jadi kita guide lah, kita jadi guide. Tapi ada yang macam mungkin dari segi penilaian tu kita tak sama lah. Sebab dia orang penilaian dia orang base macam kita sendiri, kita tahu orang kata nilai seni tu kan, estetika seni tu kita tahu nak buat macam mana cantik dia semua kan. Dan dia orang ni apa yang dia bagi mana, kita pun tak boleh nak judge sangat. Sebab itu dia menilai base pada dia. Itu dari segi yang ni lah, dari segi pengajaran lah. Tapi kalau dari segi murid pula, cabaran dia, budak-budak ni biasanya apa yang dimaklumkan cikgu seni, kadang-kadang murid-murid ni tak ada barang atau tak ada alat bahan yang ni. Kita biasa akan maklumkan dalam grup WhatsApp kan. Okay, minggu ni bawa ni, minggu ni bawa ni. Tapi budak-budak ni biasalah, ada yang mak bapak tak tengok WhatsApp ke apa, tak ada barang-barang tu semua. Jadi dia tak ni, ada yang tak buat. Betul, ada budak yang dia tak minat. Kan budak bukan semua minat seni pun. Dia orang tak minat ni, kita memang susah sikit lah. Dia main-main kan. Buat kerja pun sekadar buat kerja biasa je lah, asalkan buat. Dan ada yang tak buat langsung. Memang ada tak buat langsung. Jadi dari segi yang kata tu, kadang-kadang usaha ni pun kan, walaupun exam, dia orang rasa macam ayah sekadar buat je lah, buat apa-apa janji buat. Tapi dia orang tak bersungguh-sungguh pun. Jadi penilaian dia, saya sebab seni ni kita tak boleh bagi dia fail kan, kita tak ada fail. Jadi bila tak ada fail, cabaran dia budak tu walaupun dia tak buat, dia lulus. Itu cabaran dia. Kita sebagai ketua panitia, saya maklumkan pada guru-guru, walaupun murid tu tak buat, contoh dalam exam tak buat, kita base pada penilaian berterusan pula dalam kelas. Asalkan dia ada melukis kek pun, kita bagi je lah. Itu je lah. Kalau murid nampak tak interested tu, apa inisiatif cikgu nak nampak dia orang bagi suka seni? Biasanya kalau budak kita interested kan, kita memang push jugalah. At least kita macam saya sendiri, saya akan tick rekod transit tu kan. Bila rekod transit kita panggil nama-nama murid kan, dia kosong. Daripada situ
dia akan ada orang kata usaha lah sikit untuk nak buat, walaupun dia orang kata tak berapa minat kan. Awak tengok ni, awak nak ke awak dapat TP ni, walaupun kita tak adalah bagi dia TP 2 ke apa TP 1 kan. Jadi kita push dia, ataupun kadang-kadang kita buat benda yang berkumpulan ni dia dibuat, dia seronok. Dia tak adalah kita buat individu ni dia malas kan, sebab dia tak pandai. Bila buat berkumpulan, buat karya yang berkumpulan ni, dia adalah orang kata kerjasama tu. Dapatlah kita bagi dia, orang kata ni at least benda tu lama-lama dia seronok lah juga. Adalah dia punya peningkatan dari diri dia tu. Saya rasa itu saja untuk kami. Terima kasih Cikgu Okay, untuk sama. kami. Terima